Video ni khas kepada tuan-puan yang bergaji RM3,000. Tak tahu macam mana nak urus gaji dengan baik. Kerja bertahun-tahun tapi simpanan pun tak ada. Maka boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Mengikut pakar kewangan Tuan Aziz Ali, beliau berkata guna formula 732. Apa itu? 70% untuk komitmen, 20% untuk simpanan, 10% adalah perbelanjaan tuan-puan. Sebagai contoh, kalau gaji tuan-puan RM3,000, maka RM2,100 pun boleh gunakan sebagai sewa rumah, duit minyak, transportation, bil air, bil elektrik, bil telefon, nak bagi parents, sedekah dan sebagainya. 20% tuan-puan, maka tuan-puan kena pecahkan 10% untuk simpanan tunai, 10% untuk simpanan emas tuan-puan. Simpanan ada dua jenis, simpanan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jadi 20% daripada RM3,000 sekitar RM600. RM300 boleh simpan dekat ASB ataupun tabung haji. Maka RM300 tuan-puan boleh simpan dalam akaun GAP Gold Accumulation Program. Dan 10% tu mungkin tuan-puan boleh belanja, boleh makan dekat luar, pergi tengok wayang dan sebagainya. Jadi tips ni sangat-sangat berguna. Bagi yang merasakan kerja bertahun-tahun simpanan tak ada, pun boleh ikut step yang sama juga. Yang belum ada akaun Mapal Bigo lagi, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.